لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita bertemu waktu pertama kalinya. Saya rasa di sini pertama kali saya datang surau Al-Abqari. Tahu makna Al-Abqari itu apa tuan-tuan? Saya ni cikgu Arab, jadi kena ada bahasa Arab sikit. Al-Abqari. Apa makna Al-Abqari? Makna saya cakap Arab lah. Ma makna Al-Abqari? Apa makna Abqari? Abqari ni makna genius. Ni makna sasar lah. Taman universiti pun kan. Memang jenis-jenis lah orang-orangnya. Orang UKM kot ni semua ni. Orang UKM, orang-orang hebat-hebat ni. Masya Allah ya. Jadi nama saya Dr. Azlan Syaiful Baharum. Saya Dr. Bahasa Arab, bukan Dr. Perubatan. Saya Dr. Bahasa Arab lah. Jadi saya cerita sikit lah diri saya ya. Ta'aruf lah sikit. Kalau tak kenal siapa lah budak ni kan. Bagi tazkirah ke depan ni. Nama saya Dr. Azlan Syaiful Baharum dan saya berasal daripada Kampung Pandan, Selangor. Kampung Pandan ni Kuala Lumpur boleh, Selangor boleh. Kampung Pandan dalam sana dekat Ampang tu lah. Dekat Tesco Ampang. Tapi sekarang saya duduk dekat Tesco Kajang, iaitu Kajang Perdana. Saya jadi orang Kajang dah sekarang 5 tahun dah duduk dekat Kajang ni. Siap kena denggi apa semua sekali. Selamatlah jadi orang Kajang, maknanya sah lah tu. Di bulan 5 tahun, bulan 5 baru ni saya kena denggi dengan suami isteri dia kena. Alhamdulillah anak-anak tak ada kena lah. Jadi dan sekarang saya bekerja sebagai pensyarah kanan di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM USIM. Saya punya Naib Chancellor pun orang UKM juga dulu, Datuk Musa, Prof. Datuk Musa tu orang UKM juga. Dia curinya ke USIM USIM tu memang dia punya pioneer semua orang UKM tu dia. Dan saya sebelum saya bekerja di USIM, saya pensyarah di UIA dulu, Tanjung Ramai. Saya pernah mengajar orang Taman Universiti ni juga bahasa Arab dulu semasa saya mengajar di UIA Nilai dulu. Semasa Nilai buka UIA dulu 4 tahun di situ, saya pernah mengajar bahasa Arab di UIA Nilai itu. Dan orang Taman Universiti pun ada. Saya tak pasti mungkin isteri tuan-tuan dia perempuan lah, seorang hajah perempuan. Dia orang Bencin rasanya, orang Taman Universiti ni. Saya ingat lagi, saya tak ingat rumah dia mana, nama pun saya dah lupa dah. Jadi itu antaralah saya 11 tahun saya di UIA. Di USIN baru setahun saya mengajar. Tak tahan jam lah tuan. Daripada Kajang ke Kalinjaya saya tak tahan. Saya nak pergi ketenangan sikit. Saya daripada Kajang ikut highway Lekah, betul lah. Cuma jerebu sikit lah sekarang ni kan. Tapi memang Lekah tak ada kereta sangat pun. Terus saja pergi kerja selamat sampai. Dan Alhamdulillah saya juga merupakan, mungkin tuan-tuan tak kenal muka saya, tapi mungkin dengar suara saya pun dekat radio IKIM FM. Saya mengajar Hayya Bil Arabiyah, bahasa Arab, radio IKIM. Kalau pernah pagi-pagi dengan orang cece bahasa Arab tu, itu saya lah tu orang ni yang mengajar dalam bahasa Arab tu, dari radio IKIM. Pernah dengar tak IKIM ni? Kau dengar sinar je ni. Otak-otak dengan sinar lah. Arab dengar lah bahasa Arab tu. Kadang ada orang jumpa saya, dia cakap, Ustaz, saya kalau dengar je bahasa Arab tu saya tukar channel lain. Sebab tak kenal siapa orang dia. Dengar suara dalam radio besar je. Ingat kau orangnya besar rupanya kecil je. Itulah saya, Alhamdulillah dah hampir 2 tahun juga saya mengendalikan Slot Hayya Bil Arabiyah tu. Dan merakam hampir, dia rakaman, dia bukan live tu, hampir 500 lah, hampir 500 episod lah saya rakam untuk lebih kurang 450 lebih lah rakaman episod Hayya Bil Arabiyah lah. Dan saya punya penerbit tu mungkin tuan-tuan pernah dengar lah nama Datin Mona Jasman. Dia penerbit saya lah program itu. Dan apa yang saya ajar di radio tu bukan dia yang sediakan, itu saya yang buat sendiri tu. Saya rujuk lah buku-buku, memang bukan dia sediakan, saya yang kena usaha sendiri cari bahan-bahan tu. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, saya belajar bahasa Arab, saya tak pernah pergi luar negara. Saya belajar kat Malaysia saja, daripada degree sampai PhD. Daripada degree, master dekat UIA,
degree PhD saya di USIM, tempat saya kerja sekarang ni. Tu je. Saya memang tak pernah pergi Azhar. Saya tak pergi Azhar, saya tak pernah pergi Madinah, saya tak pernah, untuk belajar lah maksudnya. Jordan tak pernah. Cita-cita tu ada tapi tak berkesempatan untuk pergi lah. Sebab zaman saya dulu tu zaman gawat ekonomi. Macam ni juga lah, gawat juga. Zaman saya nak pergi tu tahun 97. Tuan-tuan tahu kan, tahun 97 gawat ekonomi. Jadi saya tak berkesempatan untuk pergi ke luar negara sampailah habis PhD pun dalam negara sahaja. Itulah, tapi alhamdulillah bolehlah cakap Arab maknanya bolehlah. Kalau pergi Mekah tu dapat diskaun banyaklah, boleh cakap Arab banyak itu penting tu. Boleh tambah ajwa kalau kita kat sini beli berapa? 100 lebih kan? 1 kilo 120. Kalau kat sana saya dapat 50 je. Punya bodek cukup-cukup dapat Arab ni kan. Kata awak ni handsome awak apa? Kalau tak apa handsome, kita cakap dia handsome dia apa? Cakap Arab lah. Anta rajul tayyib, anta wasim, wallahi anta masya-Allah. Khafid li. Minta diskaun. Bagi sebab memang Rasulullah SAW sebut kalau kita nak menguasai satu kaum, kita kena menguasai bahasa ni. Itu je. Jadi kita nak kuasai orang Arab ni senang bodek dia cukup dengan bahasa ni. Memang dicari memang dicari. Jadi saya ialah itu ta'arulah kepada masjid tuan-tuan. Jadi saya biasanya kalau saya di masjid di surau ni, saya apa yang saya kongsi dengan jemaah biasanya saya berkongsi tentang bahasa Arab ibadah. Saya bukan nak belajar bahasa Arab apa. Saya nampak semua orang nak belajar bahasa Arab ni, tapi saya kongsi bahasa Arab ibadah. Apa itu bahasa Arab ibadah? Bahasa Arab ibadah ni adalah tujuan dia untuk memahami bacaan-bacaan di dalam solat. Sebab kadang-kadang ialah saya rasa bunyinya agak remeh memahami bacaan solat kan. Solat kita hari-hari solat takkan tak faham lagi. Tapi itulah hakikat masyarakat kita. Ramai lagi yang tak faham bacaan solat. Bukan tak tahu baca, tahu baca. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Tahu tak makna bukratan wa asila tu? Itu dia kan. Mungkin orang ramai yang tahu. Saya tak kata tuan-tuan tak tahu, tapi mungkin ramai yang tak tahu. Sebahagian tahu, sebahagian tak tahu. Bukan semua bacaan solat tu kita tak tahu tau. Ada yang kita tahu, tapi ada yang kita tak tahu. Itu pasal kalau kita dalam solat kadang-kadang macam-macam benda boleh kita ingat dalam solat. Kunci yang hilang pun kita boleh ingat dalam solat. Sebab apa? Kalau luar solat kita sibuk dengan benda dunia. Kita kalut cari benda semua tak jumpa. Tapi dalam solat kita boleh ingat semua benda. Tiba-tiba ingat, alamak api dapur tak tutup tadi. Semua boleh ingat ibu-ibu kan. Boleh ingat tu. Apa benda yang kita terlupa nak buat tadi dalam solat kita boleh ingat. Ya kan? Menunjukkan apa? Satu, tak berapa khusyuk lah. Yang keduanya, sebab apa kita boleh ingat semua benda dalam solat? Sebab apa? Sebab time solat ni lah time yang paling kita tenang. Kita tak ada buat apa pun dalam solat ni. Kalau benda lain kita kalut, buat itu, buat ini kan. Jadi benda dunia ni banyak mengganggu kita. Jadi terus rabuk tu, macam benda fikir. Tapi bila dalam solat, kita duduk diam je, berdiri. Kalau kita berjemaah dengan imam baca, kalau imam baca lama, alamak lamanya Ustaz Azlan dia baca surah kan. Jadi kita duduk bayang-bayang gitulah kan. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Tapi sebab kita tenang lah dalam solat tu, kita tenang, memang tak ada buat apa pun, duduk berdiri gitu kan. Itu yang kadang-kadang kalau kita tidak menghayati bacaan solat kita boleh merewang-rewang fikiran kita ke tempat lain. Boleh fikir macam-macam. Sarapan kan nak beli jana itu, roti telur ke, roti saging ke, semua boleh ingat dalam kepala masa tu. Tapi saya tak katalah surah Al-Qari ni kan. Tidaklah. Maksudnya saya cerita umum, secara umum seluruh Malaysia macam tu lah. Mana-mana, bukan Malaysia aja, seluruh negara macam tu juga, seluruh dunia lah. Macam mana cara kita solat kan. Saya sendiri sebagai ustaz, betul ke saya khusyuk 100%? Tapi kita cubalah sedaya upaya kan. Kita ni manusia, bukannya hebat, bukannya malaikat ke, bukannya nabi ke, bukan rasul. Kita manusia. Kita tak boleh kata kita ni hebat, kita ustaz, kita khusyuk betul-betul 100%. Kita cuba sedaya upaya untuk khusyuk dalam solat. Antara cara yang terbaik ialah menghayati apa yang kita baca, menghayati bacaan imam, menghayati apa yang kita sebut. Itu dia. Nak menghayati ni satunya apa? Cara nak menghayatinya kena faham. Itu je. Kena faham. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak menghayatinya? Itulah dia. Dan insyaAllah pada hari ini saya nak sentuh sedikit lah, sebagai mungkin orang kata satu ta'aruf pada kita semua. Sebelum saya insyaAllah lah kalau ada rezeki pada masa-masa akan datang, kita akan menyentuh secara direct tentang solat.
Tetapi hari ini saya nak menyentuh tentang perkara yang kita biasa buat ataupun yang kita biasa dengar sebelum solat. Apa dia tu? Azan. Azan dan iqamah. Benda yang simple. Saya memang mana-mana masjid saya itu saya ajar. Azan, iqamah, doa, iftitah je. Tapi masya-Allah, feedback masyarakat sangat-sangat orang kata teruja. Dia bukan sebab teruja sebab saya, sebab dia nak faham tu. Selama ni dia tak faham, dia cakap. Ramai jemaah jumpa saya, "Ustaz, boleh tak Ustaz datang tiap-tiap minggu?" Oi, tiap minggu tak boleh lah kata kan. Kita pun ada kerja-kerja juga. Jadi maknanya betapa dia orang seronok nak tahu makna-makna solat tu. Tak sabar-sabar nak tahu semua makna solat. Sebab ialah kita solat dia tiap hari kan. Tiap-tiap hari solat. Jadi dia orang tak sabar-sabar nak tahu. Mana-mana saya pergilah jemaah-jemaah Kajang, Ceras, mana-mana macam tu, bagi semua. Dia orang sangat-sangat nakkan benda tu. Ya, jadi bila kita sentuh pasal azan tadi, azan ni simple lah, semua orang tahu, semua orang boleh azan, tak ada masalah pun, dan tahu makna-makna dia kan. Sebelum kita nak tahu tentang azan tu, kita nak kena tahu juga, sebab kita nak menghayati kan. Jadi kita kena tahu sejarah azan. Itu penting. Tu orang kata, orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Sebab apa? Kalau kita tak faham, tak tahu sejarah dia, itu pasal kita kalau dengar azan pun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau tak tahu apa dia punya ni kan. Yang kita tahu azan tu masuk solat, masuk waktu solat. Nak kena semayang. Kan? Contohnya kalau kita berada di shopping complex contohnya. Kan? Kita pergi beli barang, masa tu azan. Adakah kita buat tindakan berhenti daripada shopping itu dan pergi ke surau-surau dalam shopping complex, atau kita buat aja, teruskan shopping kita dengan penuh khusyuk? Kan? Mana satu kita buat? Itu kita muhasabah diri kita lah. Kan? Maknanya sebab apa kita anggap azan tu bukan tak penting. Sebab benda tu kita tak betul-betul menghayati macam mana Nabi boleh dapat lafaz azan ini. Adakah dia wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala direct kepada Rasulullah, terus kepada Rasulullah, ataupun melalui apa-apa peristiwa lain? Itu kita kena tahu. Saya yakin tuan-tuan ada yang tahu tentang sejarah azan ni. Alhamdulillah ya. Tapi kalau mungkin ada yang kita tak tahu, ini saya nak cerita. Ya. Azan ini dia bermula pada tahun berapa tuan-tuan? Kita ni tak lama lagi nak Ma'al Hijrah ni. Ma'al Hijrah tu bersama hijrah tau. Bila sebut Ma'al Hijrah tu bersama kita hijrah. Bukan tahun baru hijrah makna Ma'al Hijrah tu. Ma'al Hijrah tu maknanya bersama kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Itu dia. Ya, bukan makna dia tahun baru hijrah. Bukan. Ya, tapi bila kita sebut hijrah ni, maka azan itu permulaannya ialah pada tahun pertama. Ada yang ulama yang mengatakan tahun kedua hijrah. Tahun pertama hijrah. Karena kalau tahun pertama hijrah ni makna Rasulullah baru saja berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Masa itulah azan itu pun disyariatkan. Tetapi persoalannya di sini, bagaimana Rasulullah dapat azan itu? Adakah wahyu sama macam turun ayat Al-Quran ke apa? Kita pun tahu azan ni bukan ayat Al-Quran. Dia bukan ayat Al-Quran kan. Tapi macam mana dapat? Kisahnya itu bermula apabila Rasulullah SAW dia mendapati umat Islam semakin ramai di Madinah dan pensyariatan solat pun sudah ada. Jadi bagaimana nak beritahu orang Islam Madinah pada ketika itu masuknya waktu solat? Merupakan satu dilema dan satu perkara yang banyaklah Rasulullah fikirkan macam mana nak buat ni, nak bagi tahu orang masuknya waktu solat. Ya, jadi Rasulullah SAW ni, kalau ikut Rasulullah ni, dia kan baginda ni merupakan seorang rasul, ya, manusia istimewa, kekasih Allah, boleh sahaja menggunakan kuasa bitonya untuk berdoa kepada Allah dan meminta saja apa saja. Allah bagi panduan macam mana nak beritahu orang masuk waktu solat. Tapi adakah Rasulullah buat begitu? Tidak. Rasulullah buat apa? Rasulullah buat mesyuarat. Nampak? Rasulullah hebat pun buat mesyuarat. Kita alhamdulillah juga kan, nak korban nak apa buat mesyuarat kan, siapa nak sembelih, siapa nak itu, siapa nak ini, nak buat AJK, ada AJK masjid, AJK surau semua kan. Kita ada mesyuarat. Rasulullah yang cukup hebat pun buat mesyuarat juga. Sedangkan boleh je kan minta daripada Allah direct saja boleh dapat. Tapi Rasulullah tidak buat begitu. Itu menunjukkan apa? Rasulullah nak tunjuk contoh pada kita.
Kalau kita ada masalah apa-apa, ya, kita nak menyelesaikan sesuatu masalah, sama ada di masjid surau, di tempat kerja kita, di sekolah, di manalah, universiti, di mana-mana saja, mesti ada mesyuarat. Untuk cari penyelesaian, solutionnya, apa penyelesaiannya. Jadi Rasulullah buat begitu juga. Kumpulkan sahabat-sahabat baginda di Masjid Nabawi, kumpulkan semua sekali. Kan, kumpulkan, berbincang. Jadi Rasulullah tanya pada sahabat, minta pendapat mereka, apa pendapat-pendapat yang boleh, yang mana tahu mungkin pendapat tersebut kita boleh terima. Jadi banyaklah pendapat. Antara pendapat yang masyhur yang disebut dalam kitab sejarah dan juga dalam hadis riwayat Bukhari, antara yang pertama, pendapat sahabat ni, ada sahabat minta untuk naikkan bendera. Naikkan bendera, panji-panji naikkan bendera. Bila naik bendera tu, macam kita lah, mereka naik bendera, nyanyi negara-negara aku naik bendera kan. Jadi macam tu pendapat dia lah. Dia bagi pendapat, wahai Rasulullah, seorang sahabat yang tidak dinamakan lah, ya, seorang sahabat itu beri pendapat, aku bercadang untuk beri pendapat naikkan bendera. Maknanya kalau orang nampak bendera tu, maknanya masuklah waktu solat. Tapi ialah Rasulullah fikir banyak benda tu, sebab dia agak kurang praktikal lah kan. Naik bendera ni boleh, tapi berapa jauh orang boleh nampak bendera tu, ya? Maknanya sekitar Madinah dulu pun penuh dengan gunung ganang sebagainya. Jadi susah nak kacak kat mana, ya? Takkan setiap kali nak naik bendera nak kena naik bukit ke gunung Uhud ke apa, kan? Tak sesuai gitu. Jadi maknanya tidak praktikal, ya? Jadi Rasulullah pun tolak pendapat itu dengan baik. Kemudian yang kedua, ada sahabat yang beri pendapat itu bunyikan alat. Bunyikan alat. Macam kita sekarang mungkin macam trompet ni lah kan, bunyi alat, bila alat tu berbunyi, maka masuknya waktu salat. Ya. Tapi itu pun Rasulullah fikir panjang juga, sebab alat-alat ni saya rasa tuan-tuan pun mungkin ada terbaca tentang kisah sejarah agama Yahudi atau amalan orang Yahudi kan. Mereka pun bila beribadat, mereka akan tiup alat mereka tu seperti gading gajah tu. Mereka akan tiup alat itu untuk untuk memberitahu untuk dia punya ibadat lah. Jadi Rasulullah memang susah nak terima pendapat ni, sebab nanti akan menimbulkan fitnah kepada Islam. Ya, tidaklah sampai fitnah besar kan, tapi ialah benda tu. Sebab apa? Kita kena tahu masa zaman permulaan Nabi berhijrah ke Madinah tu, Madinah tu bukan semua orang Islam. Ada je orang Yahudi yang duduk dalam Madinah tu. Jadi kalau ada orang Yahudi, kalau dia dengar macam itu, mereka akan pelekehkan Islam. Mereka akan kata Islam agama baru, tapi nak semayang pun macam kita juga. Jadi lebih kurang macam juga. Jadi Rasulullah memang fikir benda tu. Ya, jadi Rasulullah tolak pendapat sahabat itu. Mungkin sahabat itu, ya, walaupun tidak dicerita sejarah, tapi kita boleh fikir secara logik lah. Sebab sahabat ni pun asalnya mereka mempunyai agama yang pelbagai kan. Mungkin yang ini mungkin ada daripada keturunan Yahudi mungkin asalnya, tetapi lepas meluk agama Islam mungkin masih ada pengaruh-pengaruh orang kata cara pelaksanaan Yahudi dan sebagainya. Jadi dia cuma memberi pendapat dia lah, ya, begitu. Dan ada juga sahabat yang lain memberi pendapat untuk membunyikan loceng. Membunyikan loceng. Jadi bila bunyi loceng pun sama jugalah dengan ajaran yang lain. Seperti Kristian kan, bila hari Ahad macam ini kan, hari Ahad nanti kat gereja-gereja pun nak loceng kan, bunyikan loceng. Kita pun sahabat-sahabat kita tu jinjiran ke ataupun kawan-kawan kita beragama Hindu pun ada loceng-loceng juga kan. Jadi itu menyerupai ajaran agama-agama lain. Jadi Rasulullah memang tak dapatlah menerima pendapat-pendapat ini. Jadi satu maknanya tak dapat lagi keputusannya, tak dapat apa satu cara yang sesuai untuk bagi tahu orang masuk waktu solat ni. Jadi tak apalah, maknanya lepas habis mesyuarat tu masih lagi tidak mendapat apa-apa keputusan yang muktamad. Maka selepas itu sahabat-sahabat pun yang balik ke rumah masing-masing. Dan pada satu malam ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau bermimpi. Rupanya azan ni puncanya daripada mimpi sebenarnya. Ya, jadi Abdullah bin Zaid dia mimpi, bukan Rasulullah yang mimpi, sahabat yang mimpi. Nampak tak? Dia sahabat yang mimpi, bukan Rasulullah yang mimpi. Jadi sahabat Abdullah bin Zaid ni siapa? Dia ni adalah seorang daripada penduduk tetap Madinah atau penduduk asal Madinah, daripada golongan Ansar yang merupakan sebahagian, ataupun dia ni berasal daripada kabilah Khazraj atau puak Khazraj. Kalau kita biasa dengar tentang ceramah Ma'al Hijrah dan sebagainya kan, ada kaum Aus dan Khazraj kan, Aus dan Khazraj. Jadi dua ini yang disatukan oleh Rasulullah jadi kaum Ansar. Kalau Muhajirin itu yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah kan. Jadi
Dikatakan Abdullah bin Zaid ini tadi, beliau bermimpi pada satu malam. Bila dia bermimpi, didatangi oleh seorang lelaki dalam mimpinya. Jadi lelaki ini dikatakan dalam satu hadis, dikatakan lelaki ini membawa loceng di tangannya. Bawa loceng ke tangan dalam mimpi itulah. Jadi bila dia bawa loceng tangan, Abdullah bin Zaid ini nampak lelaki tadi tu, maka dia bagi tahulah, dia tanya pada lelaki tersebut dalam mimpi, dia tanya, adakah ini cara yang terbaik untuk kami memberitahu orang masuknya waktu solat? Jadi lelaki dalam mimpinya itu beritahu, adakah kamu mahu aku ajar kamu cara yang lebih baik daripada ini, daripada loceng ini? Sudah semestinya dia kata nak kan, sebab semua orang tengah cari macam mana cara nak beritahu orang masuk waktu solat, nak mengumpulkan untuk solat berjemaah dan sebagainya. Maka lelaki tadi pun ajarlah Abdullah bin Zaid lafaz-lafaz azan yang kita dengar selepas 1434 tahun azan itu berkumandang buat pertama kalinya dalam sejarah Islam. Itu dia. Azan 1400 tahun tuan-tuan, tak pernah berubah. Allah pelihara betul lafaz azan itu. Walaupun ada cubaan-cubaan tertentu untuk mengubah lafaz azan ini, bukan di Malaysia lah, tapi di Turki. Tuan-tuan tahulah kisah sejarah Turki moden kan. Sebelum Mustafa Kemal Atatürk ada Presiden Turki tahun 1920-an gitu. Dia cuba nak tukar azan bahasa Arab kepada bahasa Turki. Tapi itu benda itu tak berterusan, sekejap aja kan. Benda yang memang benda tak betul. Jadi memang Allah akan pelihara betul lafaz azan ini, ya, sehinggalah alhamdulillah sehingga sekarang pun Turki azan yang sangat sedap lah dalam bahasa Arab. Tidak ada lagi bahasa Turki, ya. Dan kita sini alhamdulillah masih lagi bahasa Arab. Ya, itulah sejarah dia. Dan sejarah itu selepas saja dia terjaga daripada mimpi, Abdullah bin Zaid terjaga daripada mimpi dia pun terus bergegaslah jumpa Rasulullah kan. Sebab mimpi itu satu yang agak unik, agak aneh bagi dia. Jadi dia takut benda itu betul ke tidak, adakah ini mainan syaitan ke ataupun memang ilham daripada Allah SWT ke. Jadi dia pun jumpa Rasulullah, nak dapat endorsement, nak dapat pengesahan dari Rasulullah. Jadi dia tanya, wahai Rasulullah, aku bermimpi sekian, adakah mimpi aku ni mimpi yang benar? Rasulullah pun senyum Rasulullah. Dan Rasulullah kata, ya, mimpi kau ni adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Jadi dia pun Rasulullah SAW baginda terus meminta Abdullah bin Zaid ini tadi mengajar siapa? Mengajar siapa? Bilal ibn Rabah. Itulah kita orang Melayu guna Bilal jawatan yang diiktiraf oleh Jais. Bilal. Sebenarnya Bilal ni nama orang, bukannya jawatan tukang azan. Kita tahulah azan dalam bahasa, tukang azan dalam bahasa Arab kita panggil muazzin. Muazzin tu sebenarnya tapi kita panggil Bilal. Salah ke tak salah lah, boleh lah. Tapi jangan cakap kat Arab sampai esok Bilal. Bilal Masjidil Haram. Tak Arab hebat. Tapi kata Bilal Masjidil Haram. Tak, bukan Bilal nama orang. Kalau kata azan tu orang azan muazzin. Muazzin. Satu lagi orang lain kata tukang bang. Mana datang bang ni? Saya tak tahu bahasa apa ya bang. Bang kan. Tapi okey lah tu, tak apalah. Yang penting kita tahulah bang tu azan lah kan. Tapi asal usul bang tu pun saya tak tahu mana datang ya. Kalau dulu panggil bang lah. Sekarang tak ada lah kan, panggil azan lah. Tapi itulah maknanya lepas Rasulullah dah minta Abdullah bin Zaid ajar Bilal tadi ni, Bilal ibn Rabah ni yang merupakan satu-satunya muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu pun dia sendiri pun dah tak sanggup nak azan lagi dah. Sebab apa? Sebut je asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia dah tak tahan. Dia tak boleh, dia sebab sangat-sangat ya, kerana Rasulullah dah wafat kan. Dia tak boleh nak teruskan azan dia. Jadi dia pun pergi berpindah ke Syam. Membawa diri dia yang begitu sedih itu bawa ke Syam. Itu sejarah Bilal. Hebat sangat Bilal ni. Walaupun Bilal ni dia bukan jutawan, dia bukan hartawan, dia adalah seorang hamba sahaja, hamba sahaya. Hamba sahaya ni, hamba ni kalau kita sini ada bibi tu kita bayar gaji. Hamba ni tak ada gaji, buat kerja semua free of charge saja. FOC je, free, majanan bahasa Arab, free je, buat kerja semua free. Ya, punyalah nampak hina lah dari segi luaran dia kan. Tetapi apabila masuk saja dia dalam Islam, antara orang pertama yang awal masuk Islam Bilal bin Rabah ni. Jadi bila dia masuk saja Islam, Allah tinggikan martabat dia, Rasulullah muliakan dia sebagai seorang tukang azan dalam Islam. Dan beliau adalah orang yang antara dijamin masuk syurga. Ni Bilal, hebat Bilal.
dijamin masuk syurga. Kerana apa? Rasulullah SAW mendengar tapak kaki Bilal ni di dalam syurga Allah. Masa peristiwa apa? Isra Mi'raj lah. Pernah dengar tapak kaki. Itulah riwayat ada yang mengatakan begitu. Maknanya Rasulullah dengar tapak kaki Bilal ni dah ada dalam syurga. Kenapa dia ni hebat sangat? Sampai tapak kaki dia pun dah Allah Rasulullah dengar. Apa hebat? Rasulullah tanya dia, apa hebat sangat kamu ni? Sampai tapak kaki kamu pun dengar dalam syurga kan? Dia pun terkejut lah. Mestilah dia rasa sebab kan, macam mana dia boleh, seorang yang biasa sahaja, hamba sahaya sahaja boleh masuk dalam syurga. Satu sebab dia muazzin Rasulullah. Tu orang tukang azan ni sebenarnya pahala sangat besar. Sangat besar pahala dia. Dan itu pasal dia bagi tahu Rasulullah, aku tak ada buat apa pun, aku ni manusia biasa saja. Tapi amalannya ialah sentiasa memperbaharui wudunya. Itu amalan dia. Sentiasa memperbaharui wuduk dia, sentiasa ambil wuduk. Apabila dia batal saja, apabila dia tidak ada wuduk, dia akan ambil wuduk lagi. Maknanya sentiasa dirinya tu sentiasa suci sepanjang masa. Dan bukan saja dia ambil wuduk, tetapi dia solat sunat 2 rakaat selepas ambil wuduk. Itulah kehebatan orang nak masuk syurga. Nampak simple je dia punya amalan Bukannya orang kata sedekah setiap hari ke apa kata kan, hebat-hebat, tak ada. Ambil wuduk, solat. Ambil wuduk, solat, itu je kerja dia. Jamin masuk syurga kan. Jadi kita boleh kaitkanlah dengan kita punya apa, jemaah-jemaah haji kita yang alhamdulillah sekarang ni dah semakin ramai yang nak balik, dah balik ke Malaysia, dan ada juga yang terus menetap di tanah suci. Tahu terus menetap tanah suci, mati syahid di Baitullahil Haram. Kita pun tahu peristiwa tahun ni yang cukup-cukup menyayat hati, tragedi itu. Tetapi tragedi, di sebalik tragedi itu, jemaah-jemaah haji ini sebenarnya adalah para syuhada. Kita di tanah suci, alhamdulillah kalau kita di tanah suci, ya, memanglah semua orang cita-cita untuk ni kan. Tetapi ialah balik-balik Malaysia sihat lagi, alhamdulillah ya. Maknanya masih lagi boleh jumpa keluarga. Tapi mereka itu 7 orang terus menetap di sana ya. Apa amalan-amalan mereka tu sebenarnya? Dia mesti orang-orang yang dipilih oleh Allah daripada 22,000 jemaah haji Malaysia, ada lebih kurang 20 orang, termasuk yang sakit dan sebagainya lah. Tak sampai 20 orang saya rasa lah yang meninggal dunia sana, termasuk yang tragedi Baitullahil Haram, yang Mina dan sebagainya tu. Lebih kurang itu je. Dalam 22,000, 20 sahaja yang Allah pilih. Kenapa? Mesti ada amalan. Kita kena cari lah. Kalau kita boleh jumpa lah family dia orang ni, kita tanya. Tapi ada satu yang memang kita tahu, yang ramai viralkan, dan itu adik dia sendiri mengaku, yang cikgu. Cikgu tu tua 2 tahun je daripada saya. Cikgu perempuan Siti apa tu nama dia, unik sikit, orang Kelantan ya. Seorang cikgu yang cukup happy. Kita tengok biasa gambar, kita tahu kan viral, cukup happy. Orang nak pergi tanah suci ni, orang melalak je rasanya, menangis. Tanah suci nak pergi pisah dengan keluarga, nak pisah dengan anak, nak pisah dengan cucu, nak pisah dengan menantu, pisah dengan anak kan, mesti nangis. Tapi tengok muka dia, sangat ceria, tidak ada langsung rasa macam sedih, tidak ada langsung rasa sebab di hati dia. Kerana mungkin dia sudah tahu dia akan tetap terus di sana ya, walaupun meninggalkan anak dan sebagainya kan. Anak dia sedih nangis, tapi dia tak ada langsung perasaan sedih. Kerana katanya amalan dia ni adalah orang yang sangat istiqamah dalam menunaikan solat tahajud dan solat duha. Itu rahsia dia. Solat tahajud, solat duha. Nampak simple. Solat duha ni simple. Tapi berapa ramai orang boleh buat solat duha? Alhamdulillah, saya yakin insyaAllah tuan-tuan, puan-puan, insyaAllah mungkin ada yang buat solat duha mungkin ramai yang buat solat duha takkan kita tunjuk ustaz yang malam masing-masing, betul lah tu. Tapi maknanya kadang-kadang kebanyakan kita cerita bab majoriti umum masyarakat. Kita ni sibuk. Beliau seorang cikgu, almarhumah ni seorang cikgu. Maklumlah cikgu, isteri saya pun cikgu. Kita tahu cikgu sekarang tak macam cikgu dulu-dulu, sibuk dengan macam-macam benda. Tetapi dalam masa kesibukan dia tu, dia ada masa untuk solat duha. Nampak? Dia ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada hanya mengejar dunia, dia sibuk dengan urusan dunia sampai bila tak habis dunia ni kan? Tapi dia ada masa untuk solat duha. Dia ada masa solat tahajud. Kita macam mana nak buat solat tahajud? Kebanyakan kita pukul 4.30 kita bangun. Kadang terbangun, kita ni orang dewasa kan. Biasanya kalau dah terbangun, kita susah nak tidur. Macam saya nak datang ni tadi. Pukul 4.30 dah terbangun dah. Walaupun dekat je saya datang daripada Baru-Bangi tadi, rumah mak betul saya. Dekat je sini. Kita tengok wave 15 minit je sampai. Tapi 4.30 dah bangun, dah tak boleh tidur dah. Takut terlajak.
Kan? Tapi kita fikir tu. Bangun dah awal lah. Biasanya kita pergi mana? Pergi toilet, buang air. Berapa ramai lepas pergi toilet, buang air, tidur, balik. Tidur, balik. Kenapa tak lepas saja buang air, qada hajat, ambil wudu, sekurang-kurangnya solat sunat 2 rakaat. Sekurang-kurangnya. Lepas tu nak tidur lah. Tak masalah. Tapi berapa ramai orang macam ni? Bangun, buang air, solat tahajud. Kalau rasa malas, pakai je lah baju tidur tu. Kalau tak kotor, pakai saja. Semayang baju tidur tu, tak apa, tak ada masalah pun. Apa lagi eloknya, tukarlah pakaian yang bersih dan sebagainya. Ya kan? Sekurang-kurangnya saya cerita ni untuk benda umum, masyarakat awam. Bukan saya cerita untuk amalan-amalan orang soleh ke, amalan orang alim ke. Tak. Kita ni sebagai orang awam. Saya pun orang awam sebenarnya. Cuma ada lebih sikit je orang pinjam ilmu tu. Kan? Jadi maknanya kita ni orang awam. Kita nak buat sesuatu yang tak menyusahkan kita, tetapi dalam masa sama kita boleh istiqamah dengan benda tu. Kita boleh committed buat benda tu. Maknanya sekurang-kurang tak payah banyak-banyak. Tak payah ustaz tiap hari kena bangun pukul 3 pagi ustaz. Tak larat kan tiap hari nak bangun pukul 3 pagi. Tapi kalau contohlah, kalau selewat-lewatnya pun, kita sekarang azan 5.45 subuh tadi kan. Boleh tak kita tahajud 5.30? Boleh, tak ada masalah. Selagi tak masuk waktu subuh tu boleh. Tapi kita tahulah waktu afdalnya memanglah 2/3 malam kan, 4 ke pukul 3 pagi ke 3.30. Itu memang afdal lah. Tetapi pukul 5 lebih masih boleh lagi solat tahajud, tak ada masalah. Kita belum masuk waktu subuh tadi, sampai subuh 5.30 masih lagi boleh buat tahajud. Jadi kita tak perlu nak cari masa yang kita sendiri tak mampu nak buat. Kecuali kita waktu tertentu, biasa kita pilih ialah waktu Ramadan, kita akan pulun tahajud. Jadi jangan jadikan dia bermusim. Ibadat ni jangan jadikan dia bermusim. Biar ibadat tu biar istiqamah walaupun sedikit. Itu dia. Ya, itulah amalan saya cerita tadi. Ya, jauh jugalah saya bawa tuan-tuan ni sampai ke mana-mana kan, yalah kita nak tengok perbandingan dengan apa yang dijamin oleh Allah SWT kepada Bilal tadi itu. Ya, kepada apa yang berlaku realiti sekarang ya. Jadi itulah maknanya mesti ada rahsia dia. Balik pada azan tadi, ya. Azan ni sebenarnya simple aja. Saya tuan-tuan semua tahu azan ni ya. Cuma yang saya nak cerita, nak sentuh lafaz-lafaz azan ni, beberapa perkara sahaja dalam lafaz azan itu. Antaranya yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan, yang azan tu yang mula-mula. Biasanya muazzin memang tak ada masalah. Benda ni okey. Cuma kadang-kadang kita biasa dengar di kampung-kampung ada lafaz-lafaz azan yang salah disebut. Contoh macam tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, Allahu Akbaru asalnya Allahu Akbaru. Tapi kadang-kadang kita ada dengar orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ra. Dalam bahasa Arab ni, kat mana-mana saya akan cerita. Bahasa Arab ni, bahasa Al-Quran ni, kita tak boleh buat main dengan baris dia. Sebab baris dalam bahasa Al-Quran, dia bukan hanya aksesori. Dia bukan hanya untuk mudah baca. Maknanya akbaru, akbara ke, rirurat. Dia bukan semudah apa, benda tu hanya untuk mudah baca, bukan. Baris dalam bahasa Al-Quran adalah grammar, adalah tata bahasa. Ataupun dalam bahasa Arab kita biasa dengar nahu, qawaid nahwiyah, maknanya dia nahu. Kalau salah baris, sudah tentu makna dia berubah. Salah baris memang makna dia berubah. Kalau Allahu Akbaru, Allah Maha Besar, semua orang tahu. Orang tak belajar pun tahu Allah Maha Besar. Tapi kalau kita tukar baris dia Allahu Akbara, dia dah tak jadi Maha Besar. Dia jadi apa? Allah membesarkan Allah. Macam mana tu? Allah membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah kan kita sebut. Kalau kita sebut gitu, Allah membesarkan Allah. Sepatutnya kita yang besarkan Allah, bukan Allah besarkan Allah. Jadi di situ memang kadang-kadang orang pun bukan sengaja pun nak buat salah tu. Tapi sebab tidak ada ilmu. Itu masalah dia. Ya, sebab tak ada ilmu ya. Tapi kalau orang buat berhenti macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu. Boleh tak? Itu boleh. Kalau berhenti tak apa. Dan jangan disambung tetapi seolah-olah baris tu pada atas. Jangan. Itu satu kesilapan yang ada walaupun jarang tetapi ada. Sebab ada jemaah cerita saya, ya, di kampung dia kata sabak berenang. Ada orang sabak berenang ni, tak maaf dia kata sabak berenang. Maklumlah orang Jawa sabak berenang azan kan, orang Jawa azan. Jadi dia kata azan ni macam tu ustaz. Macam mana saya nak tegur ustaz? Nak tegur ni orang Melayu ni sensitif sikit.
Tak boleh ditegurkan, melenting pula. Jadi tegur tu cara yang baik lah saya kata. Jangan mengaibkan lah. Janganlah post dalam grup WhatsApp ke apa ke kan. Malu pula Pak Bilal tu orang kan. Jadi post ataupun nak mesej lah dengan secara orang kata terhormat, cara baik bagi tahulah mana satu yang betul saya kata. Jadi ada macam tu walaupun jarang berlaku. Jarang saya pergi mana-mana surau pun jarang berlaku kes ni Satu lagi syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dekat mana saya nak tekankan? Di awal tu. Ramai orang sebab kita kena ingat syahadah ni dia bukan dalam azan saja. Syahadah ni kita solat dalam tahiyat akhir, tahiyat awal, apa lagi tahiyat akhir rukun. Salah sebut tak sah solat kita. Jadi al-asyhadu tu kena kena jelas. Sebab ramai yang saya dengar kadang-kadang kita dengar budak-budak ni, anak-anak kita ke mungkin ialah tak kisahlah, kadang orang dewasa pun ada sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar ada orang sebut gitu. Asyhadu. Hati-hati sebab asyhadu ni lain makna dalam bahasa Arab. Pernah dengar tak ayat Quran al-fitnatu asyaddu minal qatl? Fitnah lebih teruk daripada membunuh. Maknanya kalau orang suka fitnah orang ni lebih teruk daripada dia bunuh orang. Walaupun dengan hanya lidah sahaja fitnah orang. Walaupun kita tak memaksudkan begitu. Jadi kalau kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, lebih teruklah tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Habis nak sembah siapa? Macam tu kan. Jadi seolah-olahnya begitu. Walaupun kita tak ada niat nak ubah makna dia, tapi itu pasal kita kena belajar benda ni. Nampak remeh tuan-tuan, benda ni nampak remeh, tapi dia memberi kesan yang sangat besar. Kalau kita sebut dalam solat tak betul sebutannya, kita tak, solat kita tidak sah. Itu dia. Dalam azan memang okey, tapi kalau kita solat salah sebut, dah berubah makna dia. Dan satu lagi, biasanya jemaah akan tanya saya, macam mana ustaz, kadang-kadang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke Muhammadar Rasulullah kan? Kalau dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebab dia ada asyhadu anna. Bila ada asyhadu anna, saya nak cerita anna ni maknanya asyhadu tadi aku bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, bahawa anna tu bahawa. Anna ni kalau dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bila ada perkataan anna di awal ayat ataupun sebelum perkataan anna ni, lepas dia Muhammad tu memang kena baris atas. Anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau tak ada anna, contohnya kita tak sebut asyhadu, kita cuma terus sebut direct je, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kena baris depan, dhammah baris depan. Tapi kalau ada anna, kena baris atas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam Quran pun kita biasa, kalau kita baca Quran selalu, kita biasa jumpa kalau kita baca inna contohnya. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha, nampak bunyi dia Allah. Bukan Allahu, bukan Allahi. Innallaha sami'un alim. Innallaha alimun bidzatis sudur. Innallaha. Sebab apa? Lepas inna, lepas sesungguhnya, lepas bahawasanya ni, dia akan baris atas. Itu dia. Jadi kita tak confuse lah. Kadang-kadang orang sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada asyhadu anna, baru Muhammadar Rasulullah. Baru dia baris atas. Satu lagi saya nak cerita pasal hayya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hayya ni, rupa dia, hayya ni sebenarnya merupakan satu nama, satu kata nama. Dia hayya, kata nama. Tetapi makna dia perbuatan, mari, mengajak kan. Marilah menunaikan solat. Hayya, marilah menuju kejayaan. Hayya 'alal falah. Hayya ni luaran dia kata nama. Orang putih panggil nam. Bahasa Arab kita panggil isim, ismi. Mas buka, siapa nama kamu? Ismi, nama lah, isim, isim. Nam. Hayya ni isim. Tetapi dia punya makna dia adalah fi'il. Fi'il ni verb, perbuatan. Dia adalah perbuatan. Dia kacukkan antara isim dan fi'il. Dia adalah kacukkan di antara nama dan perbuatan. Dalam bahasa Arab dia panggil isim fi'il. Pelik. Bahasa lain tak ada. Unik bahasa Arab ni. Dia boleh kacuk antara kata nama dan kata kerja. Itu dia tuan-tuan. Boleh cari dalam bahasa Melayu. Ada yang kata nama dalam bahasa sama kata kerja. Tak ada dah. Memang tak ada. Bahasa Arab saja ada ni. Siapa lagi satu contoh yang macam tu kacuk? Hari-hari kita baca. Tadi solat tu kita baca. Apa dia? Lepas kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kita sebut lepas tu? Amin. Amin. Ada orang nama Amin sini? Amin. Amin tu nama. Amin. Tapi apa makna dia? Perkenankanlah permohonan kami atau permintaan kami. Itu salah satu contoh pada hayya.
Nama dalam bahasa sama, makna dia ialah perbuatan. Dalam bahasa Arab saja ada ni. Itu cantik bahasa Arab, unik bahasa Quran ni, dia boleh kacuk dua tu. Nama dalam bahasa sama, perbuatan. Jadi dalam hayya ni itulah dia. Dan saya nak cerita marilah menunaikan solat kan. Bunyi dia macam ngajak-ngajak je. Nampak macam seolah-olah ayat tu marilah menunaikan solat. Macam tak wajib kan bunyi dia. Marilah menunaikan solat. Tapi macam mana dia boleh jadi wajib kat situ? Hayya 'alas salat, sebab dia ada ala. Ala ni kalau dalam bahasa Arab asal makna dia atas. Ala ni ala. Subbihisma rabbikal a'la, a'la tinggilah. Maknanya atas kan? Ala. Ala ni tuan-tuan, kalau dia ada dalam bahasa Arab, dalam ayat dalam bahasa Arab, bahasa Quran, ala ni kebanyakannya membawa makna kewajipan. Walaupun tidak ditulis di situ, tetapi marilah menunaikan solat itu makna merupakan satu kewajipan yang kita kena buat. Itu maknanya ala. Hayya 'alal falah, marilah menuju ke kejayaan. Mari menuju kejayaan maknanya kejayaan apa sini? Kejayaan dunia ke? Bukan, kejayaan hakiki, iaitu mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak cerita falah ni, yang ini memang orang tak pernah buat. Jangan disabdukan. Jangan hayya 'alal falah. Orang tak pernah buat lah tu. Apa makna falah? Falah maknanya petani. Petani, peladang dalam bahasa Arab. Ejaan dia exactly sama. Alif lam fa lam alif ha, sama aja. Tapi kalau kita sabdu, dia dah jadi lain. Itu saya cakap tadi. Baris sikit dia berubah, dia akan berubah makna. Ya. Kemudian as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tapi ramai orang terbalik. An-naum khairum minas salat. Tidur lebih baik daripada solat. Kan? Berapa ramai orang tak boleh nak bangun pagi-pagi. Subuh terutama lah, memang berat subuh ni. Kalau kita tak ada satu semangat juang yang tinggi nak bangun subuh, memang tak bangunnya. Kan? Tapi sebab kita alhamdulillah, kita ada semangat juang untuk bangun pagi, walaupun sejuk, walaupun jerebu, walaupun apa, kita bangun untuk solat berjemaah. Maghrib isyak tak masalah. Sebab itu maghrib isyak tak ada as-salatu khairum minan naum. Subuh saja ada as-salatu khairum minan naum. Sebab pagi kita tahu, pagi susah nak bangun. Ya? Kita nak tolak, nak kuih selimut 500 gram tu, punyalah berat kan. Bukan 500 gram tu, 500 gram tu berat kan. Kan? Angkat berat, orang kata angkat berat boleh, ya. Nak jadi orang sadar-sadar angkat berat. Tapi bila nak tolak selimut yang ringan-ringan pun tak mampu. Ya. Tapi kita alhamdulillah antara orang yang boleh bangun, boleh tolak selimut, boleh tolak kesedapan tidur, boleh tolak semua tu untuk apa? Kita tahu dalam hadis Rasulullah sebut kan, siapa yang bangun pada waktu pagi, ikatan syaitan akan terbuka satu. Itu memang hadis sahih. Ya, kemudian apabila kita mengambil wudu, terlerai lagi satu ikatan syaitan. Ya. Kemudian kita salat, terlerai lagi ikatan syaitan itu. 3 ikatan syaitan. Maksudnya kalau kita tak bangun, memang kita kena diulik mimpi, diulik oleh permainan syaitan. Ya, itu dia. Kita ingat kita sama keluarga kita, anak-anak kita, masya-Allah, adik kecil kita boleh bangun. Saya pun ada anak-anak kecil. Ya, sama. Kita sama-sama. Kita jangan diri kita je, kita kena apa kata, selamatkan keluarga kita dulu. Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, sambil diri kita jaga keluarga kita juga. Selamat. Dan azan itu ditutup dengan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Betapa indahnya. Azan itu ujungnya memang dah tak ada lain dah. Maknanya kejap lagi kita nak solat ni memanglah solat kepada Allah, bukan kerana lain, kerana membesarkan Allah, kerana keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana lain dah. Ya, dan akhir sekali iqamah, qamat. Yang akhir saya nak cerita yang part yang tak ada dalam azan ni, lain tadi semua samalah kan. Yang qad qamatis salat, qad qamatis salat. Apa keistimewaan qad qamatis salat, qad qamatis salat ni? Kalau tuan-tuan tengok makna dia, qad maknanya sesungguhnya, qamat maknanya telah didirikan. As-salat, salat. Tapi pelik tak? Sesungguhnya telah didirikan salat. Kita dah solat ke belum bila qamat? Belum. Tetapi kenapa dia kata telah didirikan solat? Dia menggunakan past tense. Dia gunakan fi'il madhi. Kalau bahasa Arab disebut fi'il madhi, maknanya past tense. Tapi kenapa dia belum solat, dia dah past tense siap-siap dah? Itu satu keunikan dalam bahasa Arab juga. Dipanggil takrib, untuk menunjukkan benda itu dah memang betul-betul nak berlaku dah. Contoh lain apa tuan-tuan? Kita baca doa buka puasa apa? Biasanya lah masyarakat kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Saya nak fokus pada wa ala rizkika aftartu. Yang kita nak sebut tu kalau ramai sunnah kan, jamak kan. Ya, kita ramaikan tu, itu semua past tense. Pelik tak? Ala rizkika aftartu, ke atas rezeki engkau kami telah berbuka.
Masuk kurma pun belum lagi, tapi baca doa telah berbuka. Itu pun salah satu keunikan juga. Maknanya benda tak berlaku lagi, tapi dah kata sudah berbuka. Itu memang keunikan bahasa Arab. Dia menggunakan past tense tapi menunjukkan benda yang betul-betul dah nak berlaku. Cantik bahasa Arab tuan. Itulah saya galak untuk belajar bahasa Arab. Saya start belajar bahasa Arab masa umur saya 9 tahun. Dekat Kumpandan pula. Sekarang anak-anak kita lagi hebat, tadika belajar bahasa Arab. Kalau dulu tak ada tadika, tak kenal kita kitabun, kolamun, tak ada. Saya dah darjah 3 baru saya belajar bahasa Arab. Tapi sejak detik itulah saya cinta betul bahasa Arab. Bahasa Arab ni macam isteri nombor 2 saya lah. Saya tak kahwin lain. Isteri nombor 1 ada, betulnya. Isteri nombor 2 Siti Lughatul Arabiah nama dia. Al-Lughatul Arabiah. Bahasa Arab. Bahasa syurga dia sangat hebat. Dia bukan setakat foreign language. Dia bukan hanya bahasa asing. Sebenarnya dia bukan bahasa asing untuk kita. Bahasa syurga, bahasa orang Islam. Sebab kita solat tadi, Allahu Akbar. Boleh tak? Allah Maha Besar dengan nama Allah yang Maha Murah. Boleh bahasa Melayu? Memang confirm solat tak sah. Walaupun kita tak reti sepatah hara bahasa Arab pun, tak pernah belajar bahasa Arab pun, tapi bila solat saja mesti cakap Arab. Tak ada satu apa orang kata bahasa lain yang boleh menggantikan bahasa Arab dalam solat. Haji umrah lain. Haji umrah terbalik. Tak ada satu pun bacaan yang wajib dibaca dalam bahasa Arab. Itu pasal orang takut kan nak pergi haji umrah ni. Ustaz Ali tak lancar Quran, Ustaz Alif Bata pun tak kenal. Alif Bata Pak Haji Mata Buta tahulah. Tapi Alif Bata tak kenal. Boleh ke saya pergi haji, pergi umrah? Tak ada masalah. Kalau pagi tadi baru masuk Islam, petang sekejap lagi nak pergi umrah pun boleh, tak ada masalah. Yang penting Islam. Sebab dia tak ada bacaan yang wajib dalam bahasa Arab. Kita baca bahasa Arab afdal lah. Sebab saya ni sendiri, ayah saya Cina tuan-tuan. Saya ni anak orang mu'allaf. Tapi bukan saudara baru, lama dah lah, tahun 70-an yang saya masuk Islam, saya pun tak ada lagi. Ayah saya Cina Seri Kembangan Tuhan. Tahu, taiko tahu Seri Kembangan ni. Kan? Memang ayah saya garang. Muda-muda memang dia kata seorang yang tegas lah. Bila dia masuk Islam dia lain, orang masuk Islam dia lain. Itu pasal anak dia jadi ustaz ni. Dia memang lain. Dia memang sangat tegas. Kalau bab solat dia sebat aja, tak kira. Dia tak kira. Memang Seri Kembangan memang hebat lah. Keturunan Hakka. Hakka ni tahulah orang ni, Seri Kembangan. Saya tuan tahulah orang sini. Dia Cina. Cina betul. Memang dia pandai cakap Cina. Saya tak kerti cakap Cina, dia pandai cakap Arab dia. Ni Hauma tahulah. Jadi memang, maknanya kalau mu'alaf ni, walaupun dia baru masuk Islam, dia nak pergi haji, nak pergi umrah, tak ada masalah. Kalau dia tak kerti baca apa pun, tak ada masalah. Dia boleh pergi. Jadi kalau orang takut buat haji umrah ni, sebab tak kerti baca Quran, tak kerti apa, dia tak apalah nanti lah ustaz, dah kerja pencen besok barulah pergi kan, macam. Tapi alhamdulillah lah, sekarang masyarakat kita kesedaran sangat besar, kesedaran sangat tinggi. Orang yang susah pun, orang yang hartawan pun dah ramai di Mekah dan sebagainya. Jadi itulah, saya harap perkongsian saya yang serba sederhana ni mudah-mudahan dapat tuan-tuan mengambil sedikit, walaupun kalau tuan-tuan dah tahu apa yang saya cerita ni, anggaplah sebagai tazkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, reminder. Tazkirah itu sebenarnya peringatan, bukan ceramah. Jadi jangan salah faham, tazkirah ceramah, bukan. Tazkirah ni peringatan, dia reminder saja. Kadang kita dah tahu dah pun apa yang Ustaz sebut, semua dah tahu Ustaz, tapi anggap dia sebagai satu peringatan. Kita muhasabah, kita correction, kita buat, kita punya checklist kita. Adakah kehidupan kita ni dari segi ibadat kita banyak dah kita faham ke belum faham lagi, tambah lagi ilmu kan. Kalau dah faham tu kita mantapkan lagi. Itu saja yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, insya-Allah. Ada soalan nak tanya apa-apa tentang Azan ni? Semua okey lah, insya-Allah. Abqari pun namanya Abqari ni genius. Masya-Allah, semua hebat-hebat sini. Minta maaf Ustaz, saya yakin dengan ramai Ustaz. Kalau ada saya salah sebut apa-apa tu, minta tegur-tegurkan, insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya terlupa juga, saya sebenarnya ada menulis beberapa buku lah. Kalau tuan nak dapatkan buku saya, ini buku motivasi untuk anak-anak sebenarnya. Fokusnya untuk diri kita pun boleh. Ini rahsia macam mana saya boleh menguasai bahasa Arab daripada usia saya kecil sehingga
saya berjaya alhamdulillah mendapat PhD ketika usia saya 33 tahun dalam bidang bahasa Arab. Walaupun hanya belajar di Malaysia sajalah. Tips untuk berjaya dalam hidup lah. Ini saya ada buat buku ni Dan kedua ni memang fokus kepada bahasa Arab tanah suci. Ini untuk orang yang untuk pergi umrah, pergi haji. Kadang kan macam saya cakap tadi lah, kalau boleh berbahasa Arab di tanah haram, ialah kita belajar sikit-sikit lah istilah-istilah dan sebagainya, maka insya-Allah maknanya memudahkan komunikasi kita lah. Jadi kalau tuan-tuan dapat dengan saya, dia dapat dengan saya dua insya-Allah. Ya. Itu saya bisa kongsikan.